Mesti ramai lagi yang tak perasan kan, dekat roundabout airport Batu Berendam ada satu flight betul-betul dekat tengah roundabout. Nak bagi tahu juga dekat sini ada steamboat Carbon Melaka. Dekat sini unik dia, steamboat and grill dia pakai arang dia besar juga dalam. Ada luar pun ada. Dekat luar siap ada playground. Barang masakan dia ada dekat 60 jenis barang. Lepas tu seafood dia ada ikan tau dekat sini. Ikan dia tu dah potong siap-siap kecil macam ni. Menarik jugalah. Lepas tu ketam, kupang, udang, sotong, semuanya punya ada. Perapan pula ada ayam, daging dengan kambing. Tiga-tiga tu sama, ada kari, black pepper dengan barbecue. Lagi unik dekat sini dia punya yang cucuk-cucuk ni, dah ambil bagi dia orang goreng tepung. Lepas tu yang mi dia ni ada dekat 10 jenis. Ada nasi goreng, ada nugget, ada kentang, ada cendawan goreng. Mushroom soup pun ada. Dia punya sos pencecah ni ada 23 jenis barang-barang untuk korang pilih. Lepas tu pandai-pandai lah, sos sukiya ke. Air manis dia ada 3 jenis, tapi Jumaat Sabtu Ahad ada koktel. Unik dekat sini, extra jos dia korang minta je. So dessert yang lain, dade, aiskrim, kek-kek macam ni, buat-buat ada. Steamboat dia ada 3 jenis. Nak mesra budak ambil tomato, ada tom yum, ada secret sepi yang tu pedas lah. Tu tempat bakar dia ni ada grill, ada sup macam tu. Ni semua pakai arang tau. Ambil tu makan je. Lepas tu nanti tunggulah goreng tepung yang korang hantar tadi. Ni kalau seorang RM49.90. Boleh datang dekat Carbon, yang ni dekat Gangsa. Nak jimat tengok komen dekat bawah.